Chicken tenders kat sini RM2.40 je weh. Murah kan? Chicken tenders ni apa yang special ni? Okay, chicken tender tepung dia lah. Tepung, okay. Tepung dia memang ramuan asli ramuan asli. Resepi tersendiri. Daddy punya. Okay, second ialah dia punya white sauce dia. White sauce tu adalah signature sauce kita yang kita buat sendiri, homemade. Macam ni set B 8 pieces, RM8.90. Tapi macam hari ni ayam dia kecil sikit kan. So dia bagi aku kira tadi ada 11 pieces. So dia bergantung kat saiz ayam lah. Tenders bila korang kunyah, dia takkan rasa macam tough tu tau. Kalau dada ayam kan korang macam effort sikit kan. Bila korang cecah ni, korang akan dapat rasa dia punya base creamy mayo tu campur dengan herbs-herbs yang lain tu lah. Okay, insyaAllah pada bulan Oktober ni kita akan tambah fried chicken punya menu. Ayam goreng ketul-ketul tu lah. Yes, betul. Harga pun memang harga kita bagi mampu milik. Memang harga syok punya. Korang nak chicken tenders ni, korang boleh datang dekat McDaddy Taman Melati. Dia buka daripada pukul 4 petang sampai 10.30 malam. And dia tutup hari Ahad. Apa pun, jom kita makan.